Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung soalan SPM 2025, kertas 1, soalan 3. Beg udara kereta mengandungi natrium azida NaN3 yang terurai untuk membentuk natrium dan gas nitrogen. Antara yang berikut persamaan manakah yang mewakili penguraian natrium azida? Okey, sebenarnya soalan ni dah appear dalam kertas 2 SPM 2022. So cuma dia dah tukar kepada soalan kertas 1. Jadi memang you tak pernah jumpa pun natrium azida ni dalam mana-mana tindak balas kimia yang you buat. Tapi dia dah bagi kat sini NaN3. Jadi tak ada masalah sepatutnya. So dia kata natrium azida ni terurai membentuk. Membentuk maksudnya you akan gantikan dengan arrow lah. Natrium ni satu logam Na sahaja. Okey. Jangan pergi letak positif. Tak perlu letak positif kat atas ni sebab dia hanya sebut natrium sahaja, dia bukan sebut ion natrium, tak. Okey. Dan yang kedua dia kata dan gas nitrogen. So kalau gas nitrogen kita akan tulis dia N2. Okey. Ini belum seimbang. Ini betul dah persamaan kimia ni, tapi ni belum seimbang. Okey, macam mana nak seimbangkan? Okey, bagi yang tak nampak macam mana nak seimbangkan, you tulis satu-satu unsur tu. Okey. Sebelum arrow dan selepas arrow. Ada satu natrium saja. Okey, saya guna pen color lain lah supaya you lebih nampak. Okey, ni. Na ni ada satu sebelum arrow, satu lagi selepas arrow. Kenapa satu saya singit? Okey. N pula, unsur nitrogen, ada 3 sebelum arrow. Nampak ni? Tapi ada 2 pula selepas arrow. Okey, so itulah masalah kita. Masalah kita kepada nitrogen ni. Sebab nak seimbangkan persamaan, nilai yang sebelah-sebelah ni kena sama. Yang natrium dah betul lah, tapi masalahnya nitrogen tak betul. Okey. So 3 dengan 2 kita nak bagi nilai dia jadi sama. So kita kena jadikan 6. Betul tak? So kalau nak jadikan 6, apa kita nak buat? Yang 3 ni kena kali 2, betul tak? Yang 2 ni kena kali 3. So yang 3 ni duduknya dekat sini kan? Ni sini 3. Tak boleh pergi kata kali 2 kat sini, tak boleh. Dia kena letak nombor 2 besar kat depan macam ni. So nanti 2 ni akan darab dengan 3 ni. Jadilah 6. 6 untuk nitrogen. Okey. Lepas tu kesan dia bila you letak 2 dekat depan ni, kesan dia also kepada natrium yang di sini tau. So tiba-tiba natrium ni pula dia jadi 2. Okey, never mind lah, tak ada masalah. Okey, tadi kita kata yang selepas arrow nombor 2 ni kan kena kali dengan 3. So jadi kita darab 3 kat sini. So dia dah settle dah. Nitrogen ni dua-dua dah jadi 6. Okey, masalahnya pula pada natrium sekarang. Natrium kat sini kita tak buat apa-apa kan? Dia kekal 1. Okey, so sekarang macam mana nak jadikan natrium ini 2? Macam mana? Letak je lah 2 dekat depan ni. So, bila dah letak 2 dekat depan tu, yang ini pun settle lah kan? Nampak tak? Jadi, kalau saya rewrite supaya awak nampak, 2 NaN3 arrow 2Na plus 3N2. Ini jawapan dia. So jawapan dia yang mana? Jawapan dia yang last kan? D. Okay. So itu sahaja senangnya soalan kimia. Alright. See you in the next video. Bye.